Next topik, saya akan bercerita tentang alergi rhinitis. Tadi video yang pertama saya dah buat berkenaan dengan apa itu rhinitis. So ini video yang keempat berkenaan dengan alergi rhinitis. Alergi rhinitis ni bermaksudnya keadaan keradangan hidung ataupun sesamalah bahasa mudahnya disebabkan oleh alahan. Alahan ni maksudnya apa? Alahan ni maksudnya badan seseorang ataupun kawasan yang terkesan terlampau sensitif oleh sesuatu perkara. Perkara apa? Macam-macam. So dalam kes ni alergi rhinitis, apa yang kita nak kena buat? Adakah nak kena bagi antibiotik? Tidak. Antibiotik tidak akan menyelesaikan masalah ini. Antibiotik is not the solution to all. You have to know that. So apa dia punya penyelesaian dia ialah kita kena kenal pasti apa yang menerukkan allergen ataupun faktor-faktor yang membuatkan seseorang itu menjadi alahan tu dia sangat tinggi dan seterusnya dia manifest symptoms dia dalam bentuk sesama. Masalah orang alergi rhinitis ni dia selalu bersin pagi-pagi apa semua. Selalunya kalau saya tanya sikit ramai lah akan bersin pagi, lepas tu sakit tekak apa semua tu lah. Hidung gatal-gatal. Dan kalau dalam kes yang teruk awak boleh nampak crease. Crease ni maksudnya satu garisan ni macam hitam dekat hidung sebab dia selalu tonyong hidung dia macam ni. So dia nampak nampak line kat situ. So dalam kes macam tu doktor tengok dah tahu dah this is chronic allergy rhinitis lah. Dah been so long ongoing and mungkin dia suboptimal treatment ataupun tak compliance ataupun penyebab-penyebab lain. So jadi sekiranya anda kalau ada benda-benda macam tu dapatkanlah rawatan dengan doktor anda dan pastikan sebab kenapa nak kena rawat benda ni? Sebab bila dia tak dirawat, tak terkawal dia makin teruk. And then bila makin teruk, apa yang jadi? Bila makin teruk, tidur terganggu. Ramai pesakit saya yang masalah tidur terganggu daripada level kanak-kanak sampai ke level dewasa. And then bila tidur terganggu, siang ni daytime activity akan terganggu. Kalau dia student, belajar dia kacau. Kalau dia driver, taxi driver, susah buat taxi. Kenapa? Fokus dah hilang. Tidur tadi kacau. And lepas tu, antara penyakit yang boleh dapat obstructive sleep apnea, iaitu dia punya pernafasan tu ataupun orang kata apa, tidur dia apnea ni maksudnya waktu nafas, waktu tidur tu dia tak dapat nafas. Disebabkan ada benda yang block lah, tonsil whatsoever. Satu. Yang kedua, masalah tidur malam boleh bawa kepada apa? Boleh bawa kepada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Ramai patient saya tak boleh tidur malam sebab darah tinggi. Kalau macam kalau bawa ke klinik, okey, jap. Ini saya kena tutup dulu rekod ni.